Okey. Boleh naik gila aku hari-hari macam ni. Hello? Hello, ini Hotel Severan. Boleh saya bantu? Okey. Saya nak book bilik untuk seorang. Sekejap ya tuan, saya periksa. Maaf tuan, semua bilik dah penuh sekarang ni. Tak ada satu pun yang available. Aduh. Memang tak ada ke, Cik? Macam ni, Cik. Tolonglah. Saya merayu sangat-sangat. Tolonglah. Saya sanggup bayar extra. Saya dah terdesak sangat-sangat ni. Saya datang sini ada kerja, tapi saya tak sempat nak book mana-mana hotel. Betul-betul last minute. Hotel lain memang tak angkat. Saya walk in pun penuh. Hotel ni je harapan saya, Cik. Tolong, Cik. Saya sanggup bayar extra, Cik. Tolong. Saya minta maaf sangat-sangat tuan. Memang ada satu bilik kosong, bilik 501, tapi kami tak dibenarkan sewa dekat siapa-siapa bilik tu. Tu ada? Tak boleh ke saya ambil yang tu? Please. Maaf tuan, memang tak boleh. Bukan saya tak nak tolong. Nanti saya pula yang kena buang kerja. Aduh. Tapi Cik, kenapa tak dibenarkan sewa bilik tu? Saya pun tak tahu tuan. Saya hanya mengikut arahan dan polisi syarikat sahaja. Sekejap ya tuan. Saya cuba double check. Saya nak double confirm kalau ada customer baru nak check out hari ni. Okey tuan, rezeki tuan hari ni. Ada customer bilik 502 baru check out. So tuan nak sewa bilik tu ke? Nasib baik. Yes, saya nak bilik tu. Dalam 15 ke 30 minit macam tu saya sampai. Okey? Terima kasih sangat-sangat. Hello? Ni bilik 502. Boleh tak saya dapatkan fries dan segelas air? Baik tuan, on the way. Kejap. Lagi satu. Saya just nak tanya. Sebelah ni kan, sebelah bilik saya ni, ada orang ke? Bilik mana satu tuan? Bilik 501 tu ke? Mustahil ada orang tuan. Bilik tu lah yang kami tak dibenarkan untuk sewa dekat siapa-siapa tuan. Dan bilik tu memang kena sentiasa kosong. Pelik. Ke bilik sebelah ni bilik VIP? Mana nak tahu tak boleh sebarangan orang yang boleh sewa ni. Tapi Cik tolonglah Cik, jangan tipu Cik. Saya tak marah pun Cik, tak apa. Saya pun sekarang ni dah dapat bilik. So Cik jujur je lah. Tolonglah, saya tak marah pun. Tak ada tuan. Polisi syarikat kami memang tak benarkan sesiapa masuk dan tinggal dalam bilik tu, termasuk pemilik syarikat. Baru je semalam tau saya masuk, saya dengar ada orang pasang lagu kat bilik sebelah. Tu mustahil tuan. Buat apa kami nak tipu? Lagi untung kalau hotel kami bilik penuh. Tapi disebabkan polisi, kami follow je. Kalau tak, kami dibuang kerja. Yelah. Tak apalah. Terima kasih je lah